Kepada peniaga goreng pisang ataupun orang-orang yang mencari idea untuk buat bisnes goreng pisang, so boleh tengok video ni adalah satu contoh goreng pisang, masih lagi goreng pisang tetapi agak unik. So dia penyek dulu goreng pisang tu menggunakan satu box yang dia buat khas ni. Dia sebenarnya kita boleh penyek dengan kayu je dan cuma kita lipat plastik tu mengikut saiz yang sesuai dan jadikan pisang tu bentuk petak dan nipis macam tu. So bila pisang ni nipis dan petak macam ni, dia jadi lebih crunchy lah. Celuk lah tepung goreng pisang tu kan, dan benda ni nampak unik dan juga nampak beza daripada orang lain. So kalau nak buat goreng pisang cheese pun mudah lah, kita nak letak atas je tu, kita just potong dengan gunting, potong jadi kecil-kecil kan. So dah jadi satu produk baru dan juga unik. Anda boleh bina brand ni kalau tak silap saya di Thailand, ataupun mungkin di Indonesia, tak pasti, rasanya di Thailand lah. Sekarang ni di Malaysia kalau tak silap saya belum ada lagi yang macam ni. Jadi kalau anda nak buat bisnes goreng pisang, mungkin ini salah satu cara yang anda boleh buat supaya nampak perbezaan dan kelainan daripada orang lain, dan mungkin rasanya juga lebih sedap lah berbanding dengan yang lain, saya rasa lah kan, sebab dia lebih crunchy.